Yang ketiga, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya memberi kepada kurba, artinya kaum kerabat kita, nah, ahli kerabat kita, anak beranak kita, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita, mesti diutamakan dalam nak beri sesuatu, nak beri sedekah ke, nak beri hadiah ke, mesti mengutamakan orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Jangan orang suku sakak kita utamakan, orang dekat dengan kita tak cara, tu tak betul dalam buat ibadah, buat baik lah. Saing-saing kita belanja makan sedap-sedap, orang suku sakak kita beri sedekah, tapi anak beranak kita tak cara, bini sendiri nafkah tak bayar, tapi saing-saing dia mi udang, mi kari, ni sup beluk, ya. Tapi bini dia sekup mayak, gitu dah. Nyaya tu. Nak berbuat kebajikan tu, wa ita idzil qurba, orang yang terdekat dengan kita, yang mempunyai hubungan kerabat. Kerabat tu artinya yang dekat hubungan dengan kita, mesti diutamakan. Adik-beradik kita kalau susah tu lebih mustahak untuk kita berbuat baik daripada orang-orang luar. Kadang-kadang kita silap kan masalah tu. Orang luar kita berbuat baik, anak beranak kita, adik-beradik kita susah tak aja kita tolong tu dah.